Okay bang, memandangkan abang dah memang banyak hentam hari-hari. Apa cerita dia? Okey tak setakat ni? Semua okey. Yang tu lah. Satu tu je lah. Itu saya dengar cerita minyak lah, petrol. Lain tu tak ada masalah. Lain, api keluar kat exhaust sampai terbakar dia punya nombor plate. Itu normal. Sayang habis semua. Saya habis lah. Memang tu je lah. Memang saya pepoh. Biar puas hati. Mana tu sekarang ni apabila selagi satu masalah tu tak selesai, saya tak jual lah. Assalamualaikum, welcome back to MYJ Vlog. Allah semoga kita diberi kesihatan yang baik, permudahan segala urusan dan juga dilimpahi rezeki. Alright guys, semoga kita sihat sejahtera hari ini. Right, malam di Eco Majestic Seminyak. Tu dia guys, dapat jemputan apa tu daripada WeRider Kajang. Ada motor Zontes 703F. Dia orang ada buka buat test ride. So kali ni dapat message jemputan. Wah, itu saya ada tinggal nama untuk ni bila ada test ride apa bagi tahulah. So dia ada hubungi, panggil untuk test ride malam ni. Bermula jam 9 malam, tapi sekarang pun dah 9 malam. Saya terlewat sedikit daripada saya berjaya kan sampai ke Sunyi. Mula kita bajet-bajet pukul 9. Tutak jalan tu, jalan ni jam sana jam sini. Alhamdulillah kita dah sampai di Semenyih ni. Terus nak menuju ke Nasi Kandang Express. Dia buat depan tu katanya. So test kali berapa? Kali 8 guys. Zontes 703F. Ada ngam lah. Sampai kali ke-8 bagi test ride. Yang lain-lain tak ada pun ke-8. Tapi dia lebih kerap sebab nak pandu uji. Motor hanya ada 2 biji di Malaysia. Dan motor itu memang dipandu uji oleh professional rider. Dipelasah, ditunggang, macam-macam lah untuk test kepaduan dia. So selepas ditunggang, dulu saya test masa di JB yang rim 19 inci tu warna biru kelabu tu, mileage dah jalan 7,000 lebih lah. Sekarang tak tahu macam mana. Dia bertukar-tukar kedai lah sekarang ni bagi test. Sebab nak masuk bila pun tak tahu lagi. Sekarang ni dah booking dia pun dah menunggu lama. So dia bagi test lah, kita test lah lagi apa nak buat. So jadi kita nak sampai ke tempat sini. Nasi Kandang Express. Nasi Kandang Express. Mana Express? Saya ada lalu lah siang hari, malam tak pernah lalu lagi kat sini. Pergi Korea Eco Majestic. Tu dia. So masuk dekat sini, tengok kawasan dia mana dan dia bagi test ride macam mana. So motor Zontes ni dia menjadi bualan lah, bukan bualan yang dia dah banyak dah jalan macam 368G tu. Bualan ni orang duk bising bila boleh test ride. Tu yang orang bising, bila boleh test ride, bila boleh test ride pula. Test ride, betul, test ride pun jarang-jarang juga 703F ni. Bila dia nak keluar tu, nak ada di pasaran Malaysia. Itu yang banyak yang duk bertanya kan. Jadi Nasi Kandang Express tang mana hang Nasi Kandang Express? Okey, lepas ni. So, lepas ni lah kot. Tu dia. Dengan beruzuk olin lagi. Ki. Tepak dulu. Kita jumpa beruzuk olin. Macam mana? Saja kita nak dapat sembang lah. Kita bukan nak buat rancak pun. Ini bukan rancak dosa. Okey. 703F. So, saya datang test ride lagi. Assalamualaikum. Ni Zul Olen kita. Apa macam? Dah bagus? Bagus lah. Hari ni tak bawa yang 21? 21 tadi. 21 tinggal. Alah, ingat 21. Tu yang mai. Sama je pun. Dah lari pergi mana? Okey guys. Itu bang cakap lagi laju. Dah lari mana? Betul ni.
motor Tori. Betul tak? Lagi laju itu cakap. Memanglah motor Tori nak laju pergi mana. Ya, kita kena touring kan. Touring. Sekali-sekala bulan boleh lah. Ada motor Tori nak laju pakai GTR. Yang betul-betul boleh laju. Okey bang, memandangkan abang dah memang banyak hentam hari-hari. Apa cerita dia? Okey tak setakat ni? Semua okey. Yang tu lah. Satu tu je lah. Itu saya dengar cerita minyak lah, petrol. Lain tu tak ada masalah. Lain, api keluar kat exhaust sampai terbakar dia punya nombor plate. Itu normal. Sayang habis semua. Saya habis lah. Memang Tu je lah. memang saya pepoh. Biar puas hati. Mana tu sekarang ni apabila selagi satu masalah tu tak selesai, saya tak jual lah. Itulah. Benda semua dah selesai, mana tak nak orang berbunyi ke belakang. Betul. Nak jual biar bunyi sekarang. Okey. Bila dah jual, So guys, kena ingat ini professional rider. So apa motor pun dia belasah, stunt pun buat, semua dia buat. Ini motor memang untuk dia belasah. Dan dia kena bagi feedback, apa masalah? tak ada masalah. Okey lah. Pokok. Nak lari apa-apa. Nice. Okey. Berani tak berani. Okay. Terima kasih bang, terima kasih. So inilah 703F. Dah jalan berapa bang? Itu saya tengok kat JB itu 7,500 ha. Yang mula-mula dari situ. Tayar ori lagi. Tayar tak tukar Okey. Okey guys. Ini hadiah. Samalah yang itu bawa. Cuma tak nak tengok sekali. Ingat bro Olin bawa yang 21 inci. Itu 21 inci saya test kat Penang lah. Tapi dekat dia lah pusing. Dia tak pergi bawa jauh, dia buat event time tu. Okey. Oh, ini melit sikit lah. Dah set up. Motor semua dah ada. Selain daripada 703F. Dah ada KTM 790. 790 368G. So ni daripada We Rider Kajang lah. Boleh start lah untuk test ride. So 790 kita test dulu. Alright. Kita dah start. Okay. Kelas lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk 790. So kita test tengok mana asal. So ni tempat ni. Oh, ni adalah auto naked. Nak pusing dalami dulu. So nak tarik depan tu kita pusing kat belah dalam ni. Memang kawasan ni tak boleh tarik panjang lah. Okay. Itulah pukulan doa piston. Dia punya mood saya tak tahulah, tak setting lah. Bening lah, kita jalan dulu. Okay. Okay, memang serba-serbi mantap. Kita boleh rasa motor yang fun lah. Dia macam ni punya berup dia lain. So kita ambil roundabout one round, tengok signal. Kok susah sikit nak petik. Ambil dia masuk ke belakang dia cakap. Jalan raba-raba sedap manusia dia. Tak rasa sangat. Inilah dia. Wish. Letup. Okey, kita bagi orang lain Chan. Tak boleh nak ride dulu lama-lama. Chan rasa shock. Untuk Duke ni memang shock lah. Cuma naked segment lah. Nak pakai bagi kerja hari-hari memang okey lah. Lagi sekali tengok.
RPM memang tak sedap lah dia punya ni. Quick shift dia hanya sedap pada RPM yang tinggi. Dan juga dia punya throttle responsif lah. Braking tak tahu tak, kita tak buat hard braking berhubungan. So kita je tu rasa sini je lah. Ok lah ni, dah bagi kawan lain pula. Tak komen banyak. Bukan motor segmen kita kan. Tapi saya suka dia punya handle dia sedap. Dia rasa feeling handle CB 650. Untuk ni macam lebih kurang lah MD online apa semua. Alright, kita mesti parking dulu. Okay guys, mana tongkat? Okay, baik, terima kasih. Alright guys. Tarik kelas dulu. Okay, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok. Tengok dalam kanan topik-topik macam ni. Dia punya quick shifter memang, aduh, mantap babu. Itu dia punya best dia. Best button lah. So kita nak cerita pun banyak kali lah, cerita pasal 703F ni kan. Dia bukan spesies yang gila-gila punya agresif macam bawa tracer. Punya smooth dia tu. Okay, SMR. Dia punya bunyi, ya Allah. Dia kanan sangat tak lah. Cuma dia button banyak ni memang sangat leceh tau.
dia guys, nak cerita apa lagi ya. Okey, break gear. Kita bagi orang lain pula. Nice. Bismillah. Baru bismillahirrahmanirrahim. Baru kita boleh test dengan compare 703F. Alright. Dia engine Duke memang ni setting apa? Street tau. Okay. Ni dia street paling tinggi ya? Street paling tinggi ya? Dia ada street lagi. Banyak. Oh dia track ke? Ada apa? Hujan banyak lah, nanti saya tunjukkan robot dia. Street ni okey lah kan? Street okey lah. Oh sebab dia tak berapa, responsi dia tak berapa ni sangat lah. Okay, kita bolong. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Oh, dia dah smooth daripada Duke tadi. Itulah adventure dia, tuning dia lain sikit guys. So dia punya kesemuthnan dia, smooth apa? Smooth lah. Kesemoothan dia. Tak lembut pun payah. Dia lebih shock lah. Sebab tu kenapa saya suka dalam segmen adventure. Sebab dia bukan motor untuk lincah. Dia lebih kepada motor untuk touring, naik, nak relax, tapi dia boleh padu anytime dia nak. Kita masuk ikut jalan 703F. So semua motor try macam ni. Duke 790, 703F, sekarang 790 Adventure. Nanti try 368G kalau ada. Dia punya ni smooth lah, tapi karakter kasar. Dia kasar punya karakter. Dia tak macam tadi 703F tu. 703F tu dia tak kasar. Bunyi dia pun kalau tanya saya, memang saya suka 703F lah. Sebab dia punya bunyi 703F tu dia ada kedamaian lah. Dia tak bising sangat. Dia kalau 4 piston dalam low RPM dia senyap lah. Bila tarik tu dia memang menjerit. Itu beza dia. Itu tarik pun dia tak masuk tu. Okey. Semua ni beza, button-button ni sedap lah. So dia lebih pada bunyi berat-berat lah. Dia bukan untuk spesies yang orang kata relax macam 703F tadi tu. 703F tu kita tarik dia pergi, bunyi dia relax, dia tak kasar macam ni lah. Ini dia bunyi dia kasar bila kita tarik dia, rasa dia pun kasar. So itulah dia punya kekurangan sikit lah 2 piston. So kenapa saya memilih 3 piston berada pada body adventure. Itulah sebabnya. Okay, alright, kita return balik.
Okey. Allah Akbar. Untuk sendiri. Okey. Okey guys. Kita sudah settle test ride kita. Oh, sampai 11 malam lah ni. So sempat test 3 biji motor je lah, 368G. Skuter tu ada ramai yang nak test. Saya bagi lah yang lain sebab tu bukan segmen saya nak sonok-sonok yang nak test. So inilah aktiviti untuk oh ni 703F. Memenuhi masa-masa kelapangan untuk memenuhi undangan daripada KTM We Rider Kajang test ride. Jadi sekarang ni saya lah video saya kali ini. Terus akan balik ke rumah sebab dah lewat. Kita tengok test ride mana ada lagi di masa hadapan. Assalamualaikum. Ciao cin ciao. Belum. Yang belum subscribe, kasih subscribe, share, like dan komen. Assalamualaikum, ciao cin ciao dan bye bye.